SUDEE, sudi. Hari ini Pakcik ucap terima kasih kepada anda semua yang sudi menyaksikan rancangan Masak Pakcik. Untuk hari ini Pakcik nak kena panggil lah seseorang yang nak masak apa dengan ayam ni. Mungkin ada. Zaim yang sini Zaim. Zaim, kita berada di mini camp apa tu Zaim? Mini camp Pakcik camping. Ada sambal, ada rendang, ada masak itak, ada budak sos. Zaim pilih mana je Pakcik masak untuk Zaim? Kita ni kan di kampung. Di kampung. Kemudian suasana raya rasanya rendang lagi susah. Rendang, serius lah rendang. Rendang. Ya, macam ada sikit je. Masuk dalam ni, cari rendang. Jom kita tengok. Satu sudu cukup. Kita berada di Camp Baik Cinta Janda Baik. Mudah je. So letakkan ayam ni. Masukkan je macam tu. Lepas tu kita gaul je macam ni. Gaul macam tu. Dan kita tutup. Kejap. Kita tutup. Terasa kemeriahan ramai-ramai kat situ korang tengok. Ramai kat situ. Semua nak menunggu rendang Pakcik. Lepas tu yang ini bahan-bahan ni kita dah ready dah. Jadi kita nak panggil anak dara ni. Anak dara, mari sini anak dara diorang sini. Mari sini Mari tolong Pakcik. Itu dia, diorang dah pergi. Wah. Dia sebenarnya sudi ni sesuka hati. Dia macam ni je. Agak-agak lah nama pun Chef Pakcik. Kita letak macam ni. Lepas dah masak ni dah elok, letakkan air sedikit, letak santan dan siap. Okey, dah siap macam ni. Apa sekarang kita nak buat? Santan. Okey, siapa tahu santan, lagu santan tu? Lemak manis, nyanyi sikit. Santan kenapa Alah amboi. Manis alah amboi. Anak siapa yang manis tu? Anak mak. Okey, sekarang kita nak masukkan santan. Dia letak je. Cara letak tu macam tu. Cantik kan? Okey. Macam tu. Daun kunyit ni kita kalau nak sedap kita letak separuh, masuk dulu bagi dia layu, separuh lagi hiasan yang lain. Siapa nak letak? Nah, letak separuh je. Taburkan renjis-renjis macam pengantin baru. Ambil sikit je. Macam pengantin baru kan? Okey, dah cukup macam tu. Letakkan separuh pula kita punya chili dia. Ini alternatif, kalau nak pun boleh, tak payah pun tak apa. Bagi nampak cantik. Okey. Sebelum kita tutup, kita nak rasa lah sedap ke suti ni kan. Sebab first time Pakcik guna. Kita nak ambil yang untuk tepi ni kan. Ambil ni. Tapi jangan makan selalu tau. Pakcik rasa ya. Sedapnya! Jom rasa. Rasa sikit. Ambil je sikit. Rasa sikit. Yang ini pula hero ni sama. Sedap tak? Sedap. Wah, jom kita tutup dan kita keringkan sampai dia punya masak dan jadilah rendang kita dalam berapa minit sahaja. Zaim, jom Zaim. Dah masak dah. Dah siap ke? Ya, ni memang khas untuk Zaim yang suka rendang. So, Pakcik nak rasa tangan-tangan sikit. Ya, bismillah. Pandai mana manja. Macam mana rasa dia? Kena lagi. Sedap cik. Sedap kan? Panas sikit lah Pakcik pun nak rasa. Dia rasa dia punya tu tekstur tu ada rasa. Rasa kan? Sebenarnya mudah je pakai paste je. Dan orang pun tak tahu sebenarnya yang kita sekarang ni semakin berteknologi, lagi senang, tak payah kita nak masa yang lama. Tinggal kita sangat cepat. Yang penting ayam masak, keringkan. Kalau kita nak kuah macam ni, kita boleh macam ni. Bau dia. Aroma dia. Jadi Zaim, Pakcik nak bekalkan Zaim. Ya, dia letak santan tu. Santan. Pakcik nak bekalkan Zaim biasalah dalam Tupperware untuk bawa balik kampung nanti. So apa-apa pun terima kasih sudi. Kerana sudi untuk berikan Pakcik untuk review. Dan ni untuk Zaim. Semua terima kasih di camp kami. Kita nak makan-makan ramai-ramai. Jom. Okey, final touch Pakcik untuk nampak lebih lawa dan menyerikan. Bila kita dah tutup api, kita masukkan juga daun ni supaya daun ni nampak lebih fresh. Jadi kita taburkan sikit-sikit atas ni, ya, supaya dia nampak lebih wow, dan ada sikit cili-cili yang kita boleh taburkan ke atas ni. Dan memang sesuai lah untuk hari raya ni kan. Untuk berewang bawa je ni.
dan hidangkan pada sanak saudara. Cantik kan dia? Okey, dah siap. Simple but nice kan? Terima kasih, Suri.